Apa pendapat ustaz tentang bekerja pada hari Jumaat macam dia amalkan di negeri pantai barat? Molek ke tak? Kerana Allah larang Yahudi bekerja pada hari Jumaat. Jawabnya tak molek lah. Sebab itulah sebaik-baiknya pemerintah negara kita sekarang ni ubah balik, buat hari Jumaat tu hari kita berehat. Nampak? Betul dah kita boleh sembahyang Jumaat. Tapi hari Jumaat tu jadikan hari bekerja. Nah, Allah jadikan bagi orang umat Nabi Isa berehat pada hari Ahad. Allah jadikan umat Nabi Musa berehat pada hari Sabtu. Dan Allah beri keistimewaan pada kita penghulu segala hari, hari Jumaat. Berehat pada hari Jumaat. Walaupun tak haram kita kerja hari Jumaat, tapi sebaik-baiknya biarlah cuti itu hari Jumaat. Ada pula bodoh sekor dua jawab. Dia kata kalau cuti Jumaat kita tak boleh nak pergi pulang. Bengong sungguh. Pasal nak pergi pulang, nak pergi Kelah punya pasal. Nak pergi Kelah punya pasal, tak usah pergi hari Jumaat. Faham? Pergi hari lain tak boleh. Hari Selasa boleh Kelah. Hari Rabu boleh tak Kelah? Nak pergi Kelah sangat, pergi hari Khamis. Pergi hari Ahad, pergi hari Sabtu, pergi hari Senin. Dia hari itu hijau. Dah kalau nak pergi Kelah dah boleh cuti. Yang pergi temu natu boleh cuti. Mu tengok tok kimu sunat boleh cuti. Mu tengok ana abang mu dia perlih baru ni kahwin boleh cuti, ambil cuti 2 hari. Mu nak Kelah bukan nak minggu. Setahun 2 kali je dah boleh cuti. Tu masalah. Sebab tu kita faham masalah kasih pada Islam, maka kita akan cintakan cuti pada hari Jumaat. Tak? Sebab kita mudah bersedia awal untuk pergi Jumaat.